Sahabat yang dirahmati Allah, hayati kisah ni semoga memberi manfaat dan iktibar serta pengajaran untuk kita bagi meneruskan perjalanan hidup ni. Satu hari Pak Adis pergi satu tempat, tercari-carilah masjid kat mana. Jadi nampak sekumpulan anak muda yang tengah lepak. Jadi Pak Adis pun perlahankan kereta, keluarlah. Cakap, "Assalamualaikum, Dik. Nak tanya lah, masjid kat mana Jadi salah seorang daripada mereka ni cakap, "Bang, kat depan tu bang, abang terus lagi depan, abang nampak ada signboard. Nanti abang ikut dia signboard tu." Jadi kita ni nak dakwah lah kan. Saya kata, "Dik, jom solat sama. Kalau belum solat, jom solat sama." Jadi salah seorang daripada beberapa budak-budak yang tengah duduk ni, dia cakap, "Bang, jalan dah bang, pergi je. Tak payah ajak orang. Abang nak sembahyang, abang pergi je lah." Tapi salah seorang daripada mereka pula kan, bagi tahu pada kawan dia, "Abang tu ajak pergi masjid, bukan pergi kelab malam. Kau nak marah apa hal? Dia ajak kita pergi masjid, betul lah tu. Kita tak nak pergi, tak payahlah bising-bising." Kawan dia sawan. Lepas tu Pak Adis masuklah kan, sampuk. Tak apa dik. Kita ni orang Islam, mesti ada rasa cinta, mesti ada rasa sayang. Pakcik ni punya, bukan abang tu pakcik. Pakcik punya anak pun usia macam kau. Kalau bukan kita, siapa lagi nak mengingatkan. Pakcik ni pun bukan baik. Pakcik masa zaman remaja macam kau pun sama juga. Lepas tu budak yang jawab tadi ni, dia kata, "Bukan pakcik, kita ni bukan tak nak pergi masjid. Pakcik tengoklah dengan suara pendek, rambut kita pun dye. Tu. Siap bertindik pakcik. Tak akan nak pergi masjid. Nanti orang masjid marah kita. Di sini-sini kita dipelekin, kita malas lah pakcik. Pening kepala lah, bingit telinga lah." Cuba kita fikir-fikirkan. Betul juga budak-budak muda ni kata. Tapi Pak Adis bagi tahulah pada dia orang, tak apa. Nak, kalau kita fikir apa orang kata, tak jumpa kita Allah nanti. Kalau kita asyik fikir apa orang kata kan, nanti kita tak dapat kasih sayang Allah. Pergi je, tak apa. Kalau rasa dia bising, kita cari tempat lain. Janji kena solat, janji kita kena jumpa Allah, kita kena sujud pada dia. Tak kisahlah. Dulu pakcik masa remaja macam ni juga, macam korang juga. Ni zaman tindik-tindik, zaman dia rambut lagi, zaman pakcik lagi 80-an dah ada dah. "Oh ya ke pakcik?" Dia cakap, dia dah mula nak berbual dengan kita. "Ya, kau ingat pakcik tiba-tiba jadi macam ni, ada janggut putih ni. Dulu pakcik pun tak ada janggut." Kan? Tak apa. Ada nak ikut pakcik tak? Jom. Pakcik bawa kita. Masuk.